tanam pokok ni untuk lawa dan juga bermanfaat. Pokok bidara ni untuk halau hantu. Tapi madu pula yang datang. Tengok tu. Lepas tu orang tu tanya berapa lama dah ada. Manalah aku tahu berapa lama dah ada. Tengok-tengok dah macam tu gayanya. Oh, dekat-dekat geli pula tengok. Zoom sikit. Macam ni zoomnya. Macam tu. Apalah tak reti nak zoom TikTok. Korang reti tak zoom TikTok? Macam ni lah gayanya. Geli kan? Petang nanti barulah ada orang nak datang collect. Tunggulah bila sampai. Tengah setting nak buang. Ada madu ke tak? Duk patuk-patuk orang tu. Cik baiklah selama ni Allah jaga kami. Hari-hari aku siram pokok. Tak sedar yang ada tebuan dekat pokok bidara. Dia nak naik YouTube. Ha? Dia nak naik YouTube. Tak lah, iPhone kat TikTok sikit je. Oh, berasap macam tu dia tak jalan lah. Lagi dia datang kat air, bengkak air lagi. Tak nak pegang? Tak nak lah. Tak nak. Takut lah.